Okay guys, hari ni aku nak review satu unit CR-V 2.0 2017. Model ni walaupun 2017 tapi still ramai permintaan sebab dari segi body nampak cantik. So jom tengok aku review dengan lebih detail pasal kereta CR-V 2017. Dari pandangan depan untuk CR-V 2017 CC 2.0 ni, dia nampak jauh lebih moden nak comparekan dengan generasi lama. Bahagian depan dia ada grey chrome besar, lampu utama jenis halogen projector tapi ada DRL LED standard. Bahagian bumper dia tu lebih nampak lebar dan juga kemas. Kalau kita tengok dari segi set tepi untuk CR-V ni, dia datang dengan sport rim 17 inci, ada dua tone color. Set mirror ada signal LED dan boleh auto float, dan ada keyless entry dekat bahagian pintu depan. Ramai orang minat CR-V ni dekat bahagian design belakang dia. Penuh mewah, nampak cantik dan juga nampak eksklusif. Datang dengan lampu LED bentuk L yang memang signature untuk CR-V. Spoiler belakang siap datang dengan lampu brake. Reverse sensor, kamera reverse pun dah siap. Dari segi bonnet masih mengekalkan manual untuk variant 2.0, tapi keluasan dia memang luas sesuai untuk family trip ataupun yang selalu bawa barang banyak. Bila masuk je dekat dalam variant 2.0 ni, dari segi interior dia nampak premium. Dekat bahagian dashboard ni soft touch, seat full leather warna hitam. Dari segi steering pun dia multi-function, boleh kawal audio, call dan ada cruise. Dekat bahagian meter, tengah-tengah tu dia ada paparan untuk info minyak, trip dan juga eco status. Dekat bahagian kiri saya ni siap datang dengan skrin 5 inci, ada dua zone aircon, ada push start button dan keyless entry. Dekat bahagian bawah tu dia ada dua port USB, satu HDMI, 12 volt time socket dan gear lever dengan gaya tinggi. Memang ergonomik dan mudah untuk capai lah sebab dia dekat-dekat je. Dari segi dekat bahagian belakang pula, steel seat leather yang luas dan besar, ruang kaki lebih besar dan ada aircon dekat bahagian bawah. Dari segi enjin dan juga performance untuk CR-V ni, dia menghasilkan 155 horsepower dan 180 Nm torque sekali dengan CVT engine lah. Enjin CVT ni dia mudah untuk jaga dan performance dia memang padu. Pickup dia tak sekuat dengan versi 1.5 turbo lah sebab yang ni dia low spec. Tapi dia sangat-sangat smooth dan sesuai untuk panduan harian dan juga pemanduan secara jarak jauh. Kalau nak compare CR-V 2.0 ni, dia lebih relax dan tak terlalu agresif. Untuk safety, walaupun dia variant 2.0 bukan yang full spec, dia still ada 6 airbag, dia ada VSA, dia ada hill start assist, ABS, EBD, brake assist, camera reverse, sensor depan belakang. Tapi belum ada Honda Sensing lagi lah sebab yang ni dia masuk dekat facelift model yang kemudian. So itu sahaja review saya pada hari ini. Untuk abang kakak yang mana sedang mencari SUV bajet bawah RM70,000, ini pilihan yang betul. CR-V 2017 CC 2.0. Yang mana nak tanya dengan lebih detail tu boleh terus follow Carco dan boleh komen dekat bahagian bawah.